negara Israel pun bukan buruk semua yang dia buat. Kalau kita pergi dekat tempat Yahudi pun, memanglah harga Yahudi mahal, tapi mahal dia tu certain berbanding dengan harga Saudi. Sampai dekat depan hotel tu, dia cakap, okay, someone else interested with this hotel, you pay extra 7,000 rial, kita kena bayar, tak boleh cakap banyak. Mana kita nak cari lagi hotel time tu? Jemaah semua dah tunggu dah dengan bag semua tu nak check in. Memang khusus umrah saja kah yang kita ada culture dia orang boleh flip harga? Kat tempat lain tak ada kah? Ya, dia buat macam mana pun orang tetap datang Mekah. Masa saya pergi dekat The Kibbutz, mereka ni pun ikut kitab Taurat dia. Dia pergi curi-curi intai kitab Quran kita. Dia pun masih boleh cakap, we take this from Islamic scripture. We photographer, kita tak pergi tempat yang turis pergi. Kita pergi tempat yang rare, tempat yang ada nilai fotografik tapi tidak mainstream. Tu lama-lama ramai orang suka. Dan dia jadi satu wave baru yang dinamakan Raycation. Ray TV tu sendiri main sebelum bisnes yang mana dulu? Sebab saya perasan Ray TV saja selain daripada yang lain Tuan Saiful mention tadi. Dia yang awal juga kah? Dia awal juga. Dia taklah awal sangat. Dia Raycation dahulu, Raycation Travel. Dulu. Bila Raycation Travel ni, pada ketika itu macam tu jugalah Ray ni, kita travel cara yang macam mana kita suka travel. Dalam pasaran pada ketika itu tak ramai orang travel cara macam tu. Kebanyakan very template. Maknanya kita kalau pergi ke Istanbul contohnya, kita akan pergi sekian-sekian tempat, lepas tu naik bas, lepas tu nanti dibawa shopping, lepas tu nanti bawa pergi museum, lepas tu makan, lepas tu pergi shopping, lepas tu bawa museum, balik. Besok ulang. Jadi benda-benda macam ni dia tidak merasakan kita into the tour, because tour tu tadi tu, perjalanan tadi tu ditentukan oleh pihak ketiga berdasarkan mereka, bukannya interest kita. Jadi kita buat dalam Raycation kita mempunyai impian, maknanya kita sendiri yang bawa orang pun kita sendiri enjoy. Kita dulu mesti enjoy, orang lain tak penting. Tak betul lah. Tapi bila kita make it into commercial, then our enjoyment tadi tu adalah enjoyment kita punya pelanggan. Dan pelanggan pula kita sempat, kalau pergi travel 10-12 orang, kita boleh sempat profilkan yang ni makan ikan, yang ni tak makan ayam, yang ni apa, ataupun yang ni ada sakit apa, yang ni apa suka apa, yang ini nak pergi mana, nak tengok apa, semua tu kita boleh profilkan dan kemudian kita boleh layan wishlist masing-masing. So kita buat satu percutian tadi tu, percutian yang apa nama tu dipanggil experience based travel. Yang mana pada ketika itu kita masuk saja, the market entrance yang kita masuk tadi tu secara gangster. Masuk je, wah, okay, because macam mana kita boleh masuk secara gangster apabila kita masuk membawa satu aliran yang baru. Bukannya melihat pada aliran lain yang dah famous dan kita tunggang saja. Jadi kita boleh jadi the market leader apabila kita mencipta sesuatu yang baru dan ni create demand. Bukannya waiting for the demand ataupun menggunakan demand yang sedia ada. Contohnya macam satu ketika semasa krisis, orang buat umrah, hotel kena sailang, flight kena sailang, sampai SPRM masuk pergi ke pejabat penerbangan. And that was dalam tahun 2021, lepas COVID dulu. Semua orang nak pergi umrah. Sampaikan kita punya tiket yang kita dah bayar, tiba-tiba nama orang lain, bukan nama jemaah kita. Maknanya dijual atas jual. Jadi semua orang nak buat untung. Jadi kita, masa tu kita duk fikir, macam mana kita nak get away from this. Lepas tu hotel pula. Kita dah dapat hotel, dah booking, dah bayar, semua penuh. Sampai dekat depan hotel tu, dia cakap, okay, someone else interested with this hotel. You pay extra, dia letaklah 7,000 rial. Kita kena bayar, tak boleh cakap banyak, tak boleh. Okay, kita refund you. Okay, ada people masuk. Mana-mana kita nak cari lagi hotel time tu. Kita punya jemaah semua dah tunggu dah dengan bag semua tu nak check in. Jadi masa tu kita rasa macam kita nak mengeluh dengan kefiraunan orang-orang yang kononnya menjalankan perniagaan dalam ibadah umrah dan haji ni kan. Tapi kita setakat nak mengeluh, we cannot change them. We change ourselves. Dan masa tu kita buat satu travelog Kembara Wahyu. Kita ubah format. Kalau perasan lah rasanya daripada seingat kita mungkin tahun 80-an sampai sekarang, orang pergi umrah akan duduk lebih kurang 4 hari dekat Madinah. Lepas tu 6 hari ke 7 hari dekat Mekah. Sama ada di Madinah dulu atau Mekah dulu. Tapi bendanya lebih kurang. Okay.
kita pula kita buat ibadah umrah tadi tu, kita lurut balik kronologi peristiwa besar Nabi. Daripada Nabi dapat wahyu, lepas tu ada peristiwa yang berlaku dekat Nabi menyampaikan kepada orang Mekah, dan Nabi sampai pergi ke Taif. Sampai ke Taif, Nabi kena halau, kena lempar batu daripada orang Taif tu. Kita pergi, semua pergi sampai kita cari ikut koordinat. Tak ada apa kat situ, koordinat je ada. Jadi kat sini daripada pandangan-pandangan umum lah. Okay, lepas tu kita pergi semua tu, dan accomplish umrah tadi tu semasa kewafatan Nabi punya sejarah. Maksudnya kita lalui balik sejarah tadi tu. Tapi dalam sejarah tadi tu, kita perasan tak perasan akan ada 2-3 kali umrah. 2-3 kali umrah. Tapi umrah dia mengikut kronologi Nabi lah. Jadi itu yang bila orang pergi umrah tu, dia rasa macam goosebump tu. Dia rasa macam yang ni cuma dia bukanlah sesuai untuk orang-orang yang berkursi roda, yang dah tak larat nak jalan 10 meter kena duduk semua tu kan. Yang ini memang untuk orang-orang yang basically kalau satu hari tu dia boleh step by 10,000 meter 10,000 step, okay. Dia boleh fit to go. Tapi kita mencipta satu market yang baru yang kita hari ni tak berebut dengan orang. Jadi kita buat umrah kembar wahyu. Sampai hari ni lah. Jadi ini yang macam mana kita punya entry point. Masuk ke satu industri yang sibuk, kita kena cari kelainan. Dan kelainan tadi tu mesti orang lain susah nak buat ataupun orang lain tak ada. Then we create the market, educate about the market, and we have the market. Since Tuan Saiful dah memang buat dah ke arah travel agency apa semua ni, memang khusus dekat tanah Arab ataupun umrah saja kah yang kita ada culture boleh flip, dia orang boleh flip harga, kita dah book, dia orang boleh tukar. Kat tempat lain tak ada kah? Memang kat situ saja kah yang jadi perangai macam tu? Nak jawapan yang jujur ke jawapan yang paling jujur? Yang nak sedap dengar. Tak mahu sedar dengar. Kalau ikut sedap dengar kata alhamdulillah dekat tempat umrah semuanya semua baik dekat Mekah. Tak mahu dengar. Semua baik, semua orang dia ya Allah. Penyabar, tak tipu dia orang yang tahu semua. reality, orang yang buat bisnes kat sana. Tapi hakikatnya sebenarnya kalau kata kita ni, kalau cakap nanti mungkin orang marah kan. Orang yang kata yang harga Yahudi, kalau kita pergi dekat tempat Yahudi pun certain harga dia mahal, memanglah harga Yahudi mahal. Tapi mahal dia tu certain berbanding dengan harga Saudi. Saudi dia boleh naik lagi. Harga Saudi ni kita dah deal macam ni, tiba-tiba nanti dia nak naik, dia suka hati naik. Dah bayar, dah settle pun nanti tiba-tiba boleh minta lagi. Semua tu dia uncertain dengan benda tu. Tu praktis diorang ke budaya ke? Dia dah jadi budaya pun iya juga. Pasal dia tahu orang lain tak boleh. Dia pos orang je ada Mekah. Ya, dia buat macam mana pun orang tetap dapat datang Mekah. Jadi itu benda yang tak cantik lah. Okay. Tapi bukanlah tak ada yang baik. Yang baik tu cuma yang baik ada. Cuma orang kata tu kalau kata dekat, dia lebih certain kalau kita buat bisnes ni, kita travel pergi negara-negara Eropah. Yang paling Eropah, contoh Eropah yang paling mundur sekali, kita pergi Poland lah, pun certain lagi. Kalau yang kalau apa nama tu, yang bila kita buat umrah, kita rasa macam jantung kita ni kadang-kadang dia berhenti. Okay. Kadang-kadang dia berhenti, kadang-kadang kita perlukan beberapa buah jantung. Sebab dia terlampau banyak uncertainty yang kadang-kadang membuatkan kita rasa macam okay, kita buat 10 kali umrah, mungkin 2-3 kali tu memang rugi makan pokok terus. Dan ada beberapa umrah yang tadi yang tak makan pokok tadi, yang untung sikit tadi tu cover balik, lala dia flat balik. So tanggapan kita duk tengok sampai ada geng-geng founder macam saya dekat Lostar, kita ada satu yang saya kenal juga dulu jual tudung, banyak duit sangat sampai sekarang ada juga travel agency. So saya yang mungkin bias, saya duk tengok banyak sangat agency, saya duk kata hampa memang duit banyak cara ni kan. Sebab sebelum nak pergi orang dah deposit duit kat hampa, dan hampa boleh pusing duit what not. Saya rasa lukratif kan. Tapi apa yang tuan cerita ni tak melambangkan pula.
Kalau umrah dia memang ni lah, orang kata tu bermain dengan jantung, bermain dengan dia bermain dengan margin yang pasal dia very kompetitif. Kalau kata turun itu. kalau kita masuk dalam pasaran yang ramai orang buat macam tu, harga dia ditentukan oleh pasaran lah. Kita mahal sangat orang tak join. Kan kalau kita mahal tu orang nak tahu. Kadang yang murah pun dapat hotel bagus apa semua tu. Jadi kita tak boleh nak lawan, jangan lawan lah. Jadi kita lawan dengan yang kita boleh lawan. Sebab tu kita create satu benda yang contohnya macam tadi tu, perjalanan umrah dengan melalui kronologi sejarah Kembar Wahyu. Jadi bila kita buat Kembar Wahyu tu dekat dalam Rai TV, bila orang tengok, macam ni lah yang aku nak. Dan dia cuma boleh ada kat kita je. Dekat Rai Kitchen, orang lain tak buat. So we educate the market. We set a new thing. Kita set satu benda yang baru. Kita educate orang tentang benda baru tadi tu. Then we own the market. We set the price. Apa kita beranjak keluar apa ke umrah, since Tuan Saiful memang duk cover juga dekat tempat lain. Yang antara dah Tuan pun duk pergi merata dah. Antara tempat yang masih lagi kita consider tempat tu best, tapi somehow orang Malaysia tak nampak tempat tu. Ada tak? Of course. Contoh yang menjadi kegemaran Tuan sendiri lah. Tu kita pergi Sabah Sarawak, kita rasa macam ini lagi international, lagi world. Masih lagi unexplored punya. Betul. Kita rasa macam kita pergi merata-rata dunia untuk kita kenal negara kita lagi cantik. Itu satulah. Lain daripada tu mungkin kalau kata kita nak tengok macam mana human civilization, kita tengok macam mana Japan, kita ada banyak benda yang kita boleh ambil daripada Japan ni, macam mana dia punya budaya dia, macam mana dia punya disiplin dia. Tapi tengoklah benda macam ni, kita pergi tempat orang, kita bawa mata lebah. Cari benda yang elok. Kita cari benda yang elok. Yang buruk tu memang ada lah. Pergi cari hentai, memang jumpa hentai. Jadi kita cari yang elok-elok semua tu dan kita bawa balik. Yang buruk-buruk tinggal je kat situ. Biar je kat situ. Pasal kita tak boleh ubah pun. Dia yang boleh ubah. Kita pun macam lah orang lain boleh ubah kita punya buruk. Kita yang kena, kita ambil kebaikan orang untuk kita ubah keburukan kita. Jadi bila kita travel tu, kadang-kadang orang cakap kata bila cerita pasal negara orang semua elok je semua tu. Bila cerita pasal negara kita sendiri, itu tak kena, ini tak kena. Okay, come on, saya nak tanya you all. Saya tanya, bila kita pergi rumah jiran, balik daripada rumah jiran tu, kita cerita apa kat rumah, dekat anak-anak kita? Kita kau tengok tu dia punya langsir elok je. Lepas tu kau tengok dia punya ni anak-anak dia elok je, sopan je duduk semua tu. Takkan dia nak cerita yang buruk-buruk dia simpan lah. Jadi kalau kita nak improve dekat rumah kita kena tengok kebaikan jiran untuk kita bawa balik rumah kita. Bukannya tengok alah jiran kita tu lagi teruk daripada kita, so kau akan maintain. Ataupun lagi buruk, pasal kau rasa selesa. Ingatkan kita je yang buruk, rumah kita je yang bersepah, rupanya rumah jiran lagi bersepah daripada kita. So this is the thing yang sebenarnya bila kita bawa diri kita untuk mengembara, kita kena lihat kebaikan orang tadi tu bawa balik ke rumah. Dulu pernahlah jadi kontroversi bila saya bercakap tentang apa yang kebejatan yang berlaku di Tanah Haram. Jadi pada ketika itu satu Malaysia menghentam saya. Beberapa tahun, lebih kurang dah lebih 10 tahun kemudian, bila berlaku benda yang sama kepada satu influencer yang lain, baru orang nampak kata, dulu SN pernah cakap tapi semua orang hentam. Benda ni dia bukan, kita tak boleh, bila dah ternampak kita tidak boleh tidak ternampaknya. Something you seen cannot be unseen. Kita nak cakap ke tak nak? Dan bila kita nak bercakap tentang, kita anggap Tanah Haram ni tanah air kita, bukan Arab. Ini tanah air orang Islam, ini milik orang Islam, bukannya milik Arab Saudi. Jadi bila kita nak bercakap tentang untuk membersihkan tempat kita mesti cari kotor. Macam mana kita nak membersihkan rumah kalau kita dekat bawah kapet pun kita tak check kan? Jadi kita mesti kena cari kekotoran untuk dibersihkan. Jadi konsepnya adalah kita kena cari dalam rumah kita, kena cari benda yang tak elok untuk dielokkan. Pergi rumah orang, cari yang elok je untuk jadikan panduan.
Jadi dekat rumah kita carilah benda elok. Janganlah kita pergi rumah orang kata, rumah I lagi baik, lampu dia cantik lah, apa semua tu. I buat macam ni semua tu. Memang itu kan dah jadi poyo kan. This is how life goes sebenarnya. Macam itulah hidup kita. Kalau kita rasa kita kerja kita memang kerja kita mencari keburukan untuk diperbaiki. Kalau kita selesa dengan keburukan itu, kita akan berada dalam keburukan itu sampai bila-bila dan kita tak berubah. Tapi orang salah sangka. Selalunya this kind of philosophy orang akan salah sangka. Nanti orang akan cakap, nanti mengaibkan itulah, mengaibkan ini semua tu. We are telling about our house, our home. Bukan mengaibkan. Dan kita bercakap tentang benda ni dekat dalam kalangan rumah kita ni. Orang-orang dekat dalam rumah ni. Contohnya macam saya, satu keluarga duduk satu rumah. Bila saya bercakap tentang bilik air anak bongsu saya kotor, ataupun bilik dia bersepah, adakah saya aibkan dia, ataupun sebenarnya saya nak dia berubah? Saya nak dia nak naikkan standard, nak bersihkan, nak jadikan satu kekotoran itu bukan satu kebiasaan. Takkan nak cari yang baik je tak apa. Walaupun dia buruk, tapi dia tetap orang yang walaupun bersepah tapi dia bijak. Ambil yang elok je cakap dengan orang. So kita akan jadi orang yang denial. Betul. Betul. Bila kita cakap pasal mengembara ni, kita pergi tengok tempat orang, kita kena pegang satu perkataan ni. Yang baik semua dari Allah. Yang buruk datang daripada kelemahan manusia sendiri. Jadi kalau kita tengok benda tu baik dekat Jepun, dari Allah ke? Of course dari Allah. Kalau tengok benda tu baik dari tengok dekat Switzerland, nampak dia punya bersih, sungai dia terjaga semua tu, itu dari Allah ke? Of course dari Allah. Segala yang baik dari Allah. Yang buruk pasal kita buat. Allah turunkan hujan jernih, tapi kalau dah masuk ke tempat banjir dah jadi keruh, mana siapa yang bagi keruh? Pasal kita yang bagi keruh. Kita yang bagi keruh, kita yang tebang pokok, kita yang membalak, kita apa semua tu jadi botakkan bukit semua tu sampai air sungai jadi keruh. Kalau tak originally air sungai dia akan jadi air jernih. Siapa yang buat? Allah bagi yang bersih, Allah bagi yang elok, tapi kita yang buat yang buruk. Jadi bila kita berfahaman pada dasar yang sama, kita tak malu untuk mengambil apa-apa pelajaran dari wa'imah dari negara yang negara Israel pun. Wa'imah dari negara, bukan buruk semua yang dia buat. Kalau dia buruk semua, dia jahat, kita dah confirmkan dia jahat. Tak ada no question, memang confirm 1000% dia jahat. Tapi ada tak kebaikan dia? Macam mana dia bangunkan sistem pendidikan dia, sistem komuniti dia, macam mana dia membangunkan jiwa-jiwa entrepreneur, mujahid dia. Mujahid dia lah. Kita mujahid, dia orang jahat lah. Okay? Jadi macam mana dia bangunkan, macam mana cara dia. Tengok boleh tak kita gunakan benda tu. Pasal mereka ni pun ikut kitab kan? Kitab Taurat dia. Dia pergi curi-curi intai kitab Quran kita. Cuma dia tidak beriman kepada Nabi kita. Kalau masa saya pergi dekat the kibbutz di sana pun, dia pun masih boleh cakap, okay, we take this from Islamic scripture, we study Islamic scripture. Even anak-anak dia yang tengah yang tengah berkebun, they even can speak, dan dia boleh tunjukkan ayat-ayat Quran tu. Ni ada dalam your scripture. Apa yang kita buat ini semua, dia boleh tunjukkan ni dekat surah Al-Ankabut ke, dia surah An-Nisa ke, apa semua tu dia boleh sebut. Maksudnya dia orang study tapi dia orang tak ambil yang dia orang guna apa yang penting untuk depa. Dia sebab itulah bottom line tadi kita bagi tahu yang baik semua dari Allah. Kalau kebersihan, memang Allah dah minta kita buat kebersihan pun. Jaga kebersihan kita. Tapi yang siapa yang jaga kebersihan? Hari ni sungai-sungai kita semua ikan pun mati, biawak pun tak boleh hidup. Tapi kalau tengok dekat tempat dia orang punya sungai, longkang tengah-tengah bandar. Longkang tau, tengah-tengah bandar. Kita boleh swimming. Boleh healing lah. Kita punya longkang macam mana? Boleh hilang bukan healing.
Saya perasan mungkin dah sebab banyak keluar tengok negara orang sangat kot, kita ada banyak mindset yang lebih terbuka lah. Yang tu juga akan buat saya tak sure kalau ikut kronologi timeline hidup SN lah. Kita ada akademi kita. Soalan saya adalah akademi apa semua tu mai daripada hasil kita banyak duk pi abroad, kita banyak travel dekat luar. Kita ada 1-2 mindset yang kita rasa kita kena give back lah. So bila 2015 dulu kita dah stop ambil gambar untuk orang kahwin. Dan kita teruskan Saipuna Academy. Dan masa tu Saipuna Academy pula dah selesa pula. Dah selesa kita buat satu benda yang baru pula. Daripada kita bawa orang, selesa lah kita buat kelas penuh. Okay, kita buat kelas dekat luar negara pula, buat dekat luar negara pun penuh. Lama-lama orang ramai yang nak pergi kita punya photocam trip. Lama-lama photocam trip itu yang jadi vacation pasal kita jadi fotografer. Evolusi lah. We fotografer, kita tak pergi tempat yang turis pergi. Kita pergi tempat yang rare, tempat yang ada nilai fotografik tapi tidak mainstream. Jadi kita pergi tempat-tempat tu lama-lama ramai orang suka. Tak terlalu awam. Ramai orang suka dengan tu, dan dia jadi satu wave baru yang dinamakan vacation. Dan kita keluar daripada zon selesa pada ketika itu, zon selesa Saipuna Academy, dan kita masuk ke dalam zon baru iaitu vacation tadi tu. Vacation pula bila benda baru ni yang jadi tak selesa tu adalah kita nak kenalkan benda ni kepada orang. Macam mana kita nak tunjuk kat orang kita different. Kita ni lain. Tapi ni masalah yang sihat lah sebab daripada kronologi yang SN duk cerita. SN duk asyik jumpa sangat banyak kali comfort zone. So kali ni rasa ni contender yang bagus lah. Dan lepas tu lepas 5 tahun vacation tu dia dah prominent. Dia pasal tahun pertama saja dia dah trending number 1 dah dekat dalam Facebook masa tu. Masa zaman orang, masa tu Facebook ad pun belum ada lagi. Content mana-mana powerful, yang ni semua tu dia itu saja yang akan engage. Jadi lepas pada tu dah ada ads lah apa semua tu, dia dah kurang organic, dia dah struggle lah untuk dapat yang organic reach. Tapi masih lagi tetap champion masa tu. Dan kemudian beberapa tahun lepas daripada tu kita pula jadi trending juga tanpa menggunakan bayar Google sikit 1 sen pun. Kita punya carian tadi tu selalu berada dalam page pertama ataupun selalunya nombor 1, nombor 2 macam tu. Dan kita boleh pitch result 1, 2 untuk important keywords. Jadi kat situ kita rasa macam jimat banyak. Sebab apa? Instead of orang buat iklan untuk letak nama mereka dalam carian page yang pertama, kan? Lepas tu setiap kali orang klik kita kena bayar. Jadi kita create content. We share content dekat dalam kita punya website. Jadi bila orang suka, dia orang share. Bila dia orang share, ada banyak link back. Bila banyak link back, kita akan jadi top of the kita punya search engine result. Then kita pun trending juga, people talk about it. Dan tahun 2020 masa itu COVID. Masa COVID kita dah semasa zon selesa tu kita kena COVID. COVID tu tak selesa lah tu. Bila dah masuk zon selesa, masa tu kita baru buat opening kita punya office baru di Singapura. Itu office baru lah pasal kita ada office kita dah establish kat Singapura, tapi baru buat office dekat Singapura, dan baru tak sampai sebulan tutup. Kena tutup. We cut loss, then tak apa. Cut loss kata dah invest apa semua tu, tutup. Buat barang. Jadi kita macam apa nak buat tu? Nanti bila dah settle, orang boleh travel, pasport boleh fly, baru kita fikir. Kita relax, kita buat content pula. Buat content masa tu fly. Buat TV. Kita keluar daripada zon selesa tadi tu secara terpaksa. Pasal apa? Pasal apa? COVID tu memaksa kita keluar daripada zon selesa tadi tu. Kiranya Ray TV memang start meletup pada fasa semua orang terpangkap dalam rumah tengok TV, tengok phone dan tengok Ray TV lah. Betul. Jadi bila orang dah tak ada benda nak buat, dia pergilah tengok Ray TV, tengok YouTube kan. Kita pula masa tengah tak ada benda nak buat tu lah, kita masa tu lah dulu video banyak kita shoot semua tu, itulah time baru baru boleh edit. Kita nak travel tak boleh tengok video. Bestnya kalau boleh travel lagi kan. Tak bila lah nak habis COVID, alang-alang edit lah kan. Bila dah edit tadi tu, upload lah. Bila dah upload orang tengok pula. Lama-lama sampai kepada
kita kan masa tu PKPD kan. PKPD Boleh rentas negeri tak boleh keluar daripada negeri, tak boleh. Mula-mula PKP tak boleh keluar dari daerah. Tak boleh keluar dari daerah. Kita duduk daerah Hulu Langat, punyalah banyak air terjun. Tu yang hari-hari kita buat konten air terjun ni. Sampai air terjun tu ada satu kali kita track ada 4-5 air terjun. 4-5 air terjun tu kita tak buat sekali satu episod tu. Kita buat satu air terjun ni satu. Punyalah macam tu lah nak punyalah nak buat konten kan. Siap air terjun tak ada nama pun kita bagi nama. Air terjun Bunian. Kerja korang kerja kita lah tu. Jadi kita yang letak nama tu. SN ke tahun ni tempat yang look forward nak pergi? Ke dah tak ada, dah habis semua tempat dah pusing? Saya kalau boleh saya nak pergi Antartika ni. Antartika. Boleh pergi ke? Negeri Arktik. Saya nak naik icebreaker sampai ke North Pole betul-betul semua tu. Yang naik kapal nuclear ship kan? Russia tu kan. Smart lah tu. Tunggulah nanti kita lepas ni kita dah venture, kita dah masuk dalam dunia cruise sekarang ni. Then nanti kita akan slowly kita add on more and more lah lepas pada ni. So saya rasa saya boleh conclude yang kehidupan SN ni memang. Tapi kalau nak yang jawapan klise adalah lepas ni nak pergi Mekah, Madinah. Dah tak larat pergi kan. Yang tu memang selalulah pergi kan. Tak lah, yang saya nampak memang betul lah kot konklusi untuk hidup seorang SN ni memang kehidupan dia, bisnes dia tu dia guide ke mana yang dia boleh cover dua-dua. Benda yang dia suka dan benda boleh sustain. Baru kita ada drive, kita ada ikigai, kita ada kekuatan. Tanpa perlu orang lain kena pump kekuatan. Bini kita pun, bang bangunlah bang, kerjalah bang, semua tak payah kata kau tak payah bagi tahu aku kerja everyday. Ko SN boleh cerita untuk dekat Gen Z sikit ikigai ni apa dia lah. Ikigai ni adalah kita punya kemahuan yang kuat lah. Betul-betul adamant lah. Kalau kita betul-betul betul-betul kita ada yang cakap Big Y tadi tu, dia ada ikigai lah. Tapi bukannya Big Y palsu lah. Kalau kata jenis macam Big Y aku nak ini semua tu. Kadang-kadang kita rasa kita terpaksa korbankan bahagia untuk kekayaan, dan bila kita dah kaya kita beli balik, nak tebus balik kebahagiaan. I think that is very rugi lah. Yang mungkin orang tak sedar rupanya dia boleh jalan sekali. Of course kita akan ada drive yang kuat apabila kita sendiri memang buat benda tadi tu, memang ada satu ikigai yang kuat. Contohnya macam kita buat Rai TV kan. Rai TV tu pada permulaan ni kita nak buat video. Video kita travel semua tu, pasal anak-anak kecil-kecil semua tu, kita duduk dalam komuniti RPWP tu. Kita ada beratus-ratus orang budak. Dia orang tak boleh ikut kita pergi trip. Lepas tu kalau pergi trip, sekali nak bawa balik coklat pun seorang takkan nak. Berapa tan aku nak bawa coklat. Anak dekat RPWP tu beratus orang. Jadi baik kita bawa balik pelajaran, cerita, ambil video semua tu, lepas tu edit, tunjuk kat dia orang. Sebelum tu SN boleh tolong explain RPWP tu apa dia? RPWP ni adalah komuniti yang kita asaskan tahun 2005 dulu. 2005 dulu. Maknanya setahun lepas saya mula berniaga jadi fotografer dulu. Kita ada 20 orang. 20 orang tu pun kepala otak dia semua kepala otak macam lebih kurang sama. Kita menggunakan panduan kita adalah panduan Quran. Kalau Quran tu biasa kadang orang baca lah. Orang baca dia baru tadarus. Tetapi sebahagian dia yang mentafakurkan apa yang dia baca. Mentafakurkan apa yang dia baca. Dia fikirkan apa yang dia baca tadi tu. Kalau faham pun tidak nak fikir. Macam mana? Ramai yang baca tak faham pun. Jadi kita tafakurkan. Dah faham tu kita fikirkan. Kalau tafakur ni kita fikir. Dah fikir, tadaburkan. Tadabur tadi tu kita tadbir apa yang kita fikir tadi tu. Jadi pemahaman kita yang kita tadbir dalam kepala otak kita ni sampai kita mampu untuk mentabayunkan. Sampai jadi. Maksudnya kita do something dengan apa yang kita. Yes, of course. Kalau tidak 20 orang yang ada dalam RPWP ni, 20 orang gaduh, kita adik-beradik 2-3 orang pun gaduh tak bertegur sampai mati. Ni 20. Ini 20 orang, macam mana kita boleh kekal intact? Sebab kita tinggal, kau punya pandangan kau tinggal tepi. Aku punya pandangan, kau punya bijak aku letak tepi. Nanti nak pakai baru pakai. Yang kita pakai adalah bijak Allah. Dalam Quran tadi tu ada. Kita berberlainan pandangan pun hujungnya kita tengok, cek Quran cakap apa? Quran cakap macam ni. Okey, kita setuju. Kita ikut Allah. Jadi kita unite dengan satu fahaman, iaitu fahaman Allah.
Jadi itu yang kita duduk dekat dalam dah 21 tahun dah sekarang secara community. 1 tahun dah. Dan kita bangunkan ekonomi kita pun secara komunal. Kita bangunkan pendidikan pun secara komunal. Kita bangunkan akhlak-akhlak anak-anak ni pun, kita didik anak-anak ni pun secara komunal. Dan macam itulah. Itulah dia RPWP tadi tu. Oh, interesting. Ha. Nasib baik saya tanya. Ah, Nasib baik saya tanya, baru tahu. Dia Oh, punya kronologi dia tu. nama penuh dia Rumah Pengasih Warga Prihatin. Jadi itulah yang ikigai bila kita buat healthcare, sebab kita pun perlukan healthcare. Kita buat bisnes jual beli kenderaan. Kita pun pengguna kenderaan. Oh, ada juga. Kita tak naklah guna kenderaan, orang pakai kenderaan, orang lain pakai, kita pun pakai. Tapi pakai kenderaan kan pakai je dah rugi kan. Orang kata kenderaan adalah bad investment. Sebab kita beli harga dah jatuh. Yang pakai untung kita lah. Kita beli, nanti orang berkenan kata kau nak beli. Aku jual. Memang kita jual pun kenderaan. Contohnya macam tu. Jadi kita boleh, sementara orang kita dapat jual, kita boleh guna. Jadi kita guna dalam keadaan yang kita ambil kereta yang refurbish, kita betulkan dia, kita buka workshop, kita betulkan dia jadi macam just like new, recon kereta terpakai. Dia jadilah macam kereta baru, jadi kita pun boleh pakai. Sementara orang beli kan, dah beli, kita jual lagi higher the price daripada kita beli. Untung memakai, untung menjual. Apa SN bila saya dah sembang sampai setakat ni, saya rasa banyak yang SN buat di belakang, dan kebanyakannya kadang-kadang berbeza lah daripada kita vacation, daripada kereta tu adalah dua haiwan yang berbeza. Soalan saya, SN jaga macam mana dengan semua benda-benda? Okey. Dia macam ni, dia tak payah jaga, kita bina. Kita delegate semua. Dalam pembangunan komuniti ni. Kita kena fikir kita sebagai ecosystem creator. Okay. We are not business creator. Kalau business creator, satu jatuh, dia jatuh. Kalau ekosistem, contohnya macam dalam masa COVID, kita ada banyak syarikat-syarikat yang kita tengah jalan. Ada yang jatuh, teruk, ada yang naik gila-gila. Jadi dalam ekosistem tadi tu dia balance up balik. Jadi kita cover balik. Cover balik. Dalam kita nak bangunkan perniagaan, kita kena bangunkan orang ni dahulu. Ramai orang bangunkan perniagaan, lepas tu dia hire the best. Tapi hire the best does not necessarily gaji besar-besar dia boleh loyal. Ini dia ini dia bekerja dengan kita, dia bangunkan kita punya ni. Kan? Orang lain sebelah nampak bayar gaji 50% lagi tinggi daripada apa yang kita bayar. Dia pun rambang mata, kata I don't have any sense of belonging kat sini, so I go. Jadi kita pula yang ni penat-penat kita train dulu, dah pandai semua tu, orang lain dah pergi ambil. Jadi kita kena buat balik baru semua tu. Jadi the best part of this communal punya system, kita bina manusianya dahulu. Macam sekarang ni saya dah nampak dah, untuk jadi orang kepala otak usahawan yang boleh meneruskan apa yang kita buat sekarang ni. Kita tengok budak darjah 1, darjah 1, darjah 2 dia orang ni dah mula berniaga. Budak darjah 1 kita, darjah 2 kita, dia sekolah akademik sampai sampai lunch. Lepas lunch tadi tu, dia dah mula buat bisnes. Bisnes apa sekarang ni senangnya kita bisnes pergi cari buku-buku terpakai yang ada market value sikit apa semua tu. Nanti hujung minggu projek-projek dia orang jual buku-buku terpakai. Lepas tu tengok barang-barang terpakai kan, rumah kita ada jaga sebahagian daripada komuniti ni. Kita pun adapt anak-anak, adopt anak-anak yatim, asnaf semua tu. Jadi orang ni selalu dapat barang-barang terpakai. Barang-barang terpakai ni tadi ni kadang-kadang ada yang klasik semua tu. Jadi kita ajar dia macam mana nak create peluang daripada apa yang ada ni, dan kemudian masuk dekat dalam carousel, dia orang belajar. Lepas tu nanti bila kita dekat kita punya komuniti tu ada pasar tani kita. Kita daripada kita punya ladang kita, sekarang ni kita ada ladang dekat Lengging. Ladang pun ada. Sayur-sayurannya, haiwan ternaknya semua tu, lembu, kambing, itik ayam semua tu kita jual pada hari Minggu, setiap Sabtu dan Ahad dekat RPWP di Sungai Ramal dalam. Jadi yang kecil-kecil ni pun dia join. Dia boleh jual buku kat sebelah.
Dia boleh, jadi kita nak wujudkan guided entrepreneurial development ini kepada anak-anak ni daripada kecil. Bukan dah besar masuk universiti baru belajar macam mana nak jadi usahawan. Bukan usahawan ni, dia kena, jiwa tu dia mesti kena groom daripada kecil. Dia asuh daripada kecil. Daripada kecil kita asuh. Jadi bila kita dah bangunkan manusianya membangunkan perniagaannya. Jadi kalau kata saya nak kena jaga semua meninggal, saya 10 kali meninggal, 10 kali pun tak boleh buat. Saya rasa session kita ni dah nak habis dah, dan saya rasa saya boleh conclude yang bila SN first mention Ikigai dan apa yang SN cerita, SN memang walk the talk lah dengan apa yang kita nak buat atas dunia tu. Memang SN buat dah, aku nak ni. Memang dah perisi dah kan. Soalan saya lah untuk SN, kalau kita SN diberi peluang ada billboard besar lah tengah KL ni, yang kita nak pelekat kat situ, SN nak tulis apa kat situ? Nak tulis apa tak tahu. Yang ni hanya soalan cipu mah lah, saya just tak pernah bayar billboard pun. So sekarang diberi peluang lah untuk tiba-tiba mesej kita satu KL boleh baca kan. SN nak pelekat apa dekat situ? Susah nak jawab. Dia macam soalan ni bukan soalan, dia soalan luar kotak seberang jalan. Melampau dia punya. Dia punya nak bagi tahu dia punya luar. Dia jauh daripada kotak pun. Luar kotak seberang jalan. Tapi tak terfikir. Tapi di dalam saya SN tahu lah benda tu. Tapi kalau ikutkan nak pesan pada semua tu, ialah pesanan kepada semua, kita buat apa ni, Ikigai nombor 1 kita adalah Allah tadi tu lah. Kita pun tak boleh buat macam siapa saya buat sekarang ni. Kalau tak ada team memang tak jalan. La Islam illa bil jamaah. Kalau tak ada jamaah, saya pun tak boleh jalan benda ni. Dan jamaah tadi tu, macam mana kita nak jamaah tadi tu menyatu kan? Dalam perniagaan yang paling challenging adalah orang. Definitely 100%. Dalam jaga kerbau 50 kandang lagi baik lah daripada dia tak lawan cakap kita. Okay. Dan dalam masalah orang ni, penyatuan hati manusia ni yang paling susah kan? Allah pun dah bagi tahu, kalau harta kita sepenuh bumi pun digunakan untuk menyatukan hati manusia, nescaya manusia pun tak akan menyatu. Yang menyatukan hati manusia ialah Allah. Jadi kita ambil benda tu sebagai prinsipal. Jadi letak Quran kat sini, kita ni semua ikut ini. Jadi kita tak akan selisih pandangan, sebab dalam Quran tu semua dah ada. Cuma kita baca malam Jumaat pasal ada kawan meninggal kan? Baca bila takut hantu, kita baca semua tu. Tapi kita betul-betul bukan buka benda tu untuk kita cari wisdom. Jadi apa yang kita buat dekat RPWP tu, memang kita cari wisdom tadi tu dalam Al-Quran. Kita bedah ramai-ramai, ustaz ke tak ustaz ke, semua tu kita bedah sama-sama. Dan kita keluarkan itu jadi prinsipal. Pada tahun 1800 dulu, ustaz 1800 dululah, 1800 dulu. Bila ada Nok Agurunji datang, kalau kata yang ni patriot apa semua tu, dia orang dah pernah tulis lah. Nok Agurunji dia datang kat Betawi, dia bagi tahu dekat yang dia tak boleh padamkan Islam. Islam ni terlampau melekat, orang sanggup mati untuk Islam. Jadi dia tak padamkan Islam. Dia cuma pisahkan antara sains dengan Quran. Kalau dalam Quran tadi tu, kau nak cerita Quran dalam masjid je. Masa bekerja, kita bekerja. Dah lepas kerja, kita pergi masjid. Dia tak marah orang pergi masjid. Dia buat masjid pun tak apa. Tapi jangan sampai Quran tadi tu kita menjadi satu prinsip dalam kita punya kehidupan, pekerjaan, sains kita tadi tu. Jadi di situ kita memisahkan wisdom yang terbesar yang Allah berikan pada kita dalam dunia kita bekerja tadi tu, dalam perniagaan, dalam pendidikan, dalam kerja-kerja seharian kita. Sebab apa? Quran tu dalam ujungnya dilimit dekat dalam masjid je. Padahal Quran tadi tu adalah menyeluruh, syumul. Jadi kat situlah
mula kita menjadi orang yang kurang bijak, yang tak bijak. Sebab kebijakan kita tadi tu dah ditarik balik oleh mereka. Dan bila kita review balik macam mana kehebatan rejim Zionis, mereka ni, kalau kata yang di kibbutz tadi tu melahirkan mujahat ni tadi tu, mereka menggunakan kitab mereka. Kitab tadi, kitab Taurat yang dah expired dah. Bukan expired, kitab tu daripada Allah juga. Cuma dia versi lama. Dan kemudian kita dah dapat versi yang baru, yang upgraded version Al-Quran. Tapi dengan Taurat yang sedikit tu, dia buat religiously, dan dia maju. Kita yang dapat version yang baru ni, kalau kata sekarang ni iOS berapa kita pakai sekarang ni? Katakan 16. katalah kita dah pakai iOS 16 kan. Kita dah pakai iOS 16. Dia masih lagi iOS 5. Jauh tu. Jauh. Function tak banyak, tapi dia gunakan betul-betul. Kita iOS 16 pun kita guna WhatsApp, kita guna TikTok, itu je. Yang tak gunakan sepenuhnya. Jadi mereka dapat lebih daripada kita, walaupun teknologi Allah, ilmu yang kita bagi ni upgraded, yang paling baik, yang paling final dah. Tapi kita split benda tu. Jadi kebijaksanaan kita hilang. Jadi tu yang, kalau kata ada satu perkataan yang saya boleh katakan untuk dipesan dekat dalam satu billboard tengah-tengah KL. Okey, dah dapat tu. Jauh dia punya. Ayat dia lah. Okey. Kembali pada wisdom Allah tadi. Allah. Quran. Cantik lah, pengulungan yang sangat cantik. Mantap, sesi kita lengkap.